Time tu saya boleh dapat 5,000 lebih sebulan lah. Seminggu dalam 900,000 lebih. Tapi kerja tu macam nak gila lah. Kerja 17 jam sehari daripada 7 pagi sampai 12 malam. Part time tak ada lagi, tapi macam akan dapat juga lepas habis probation. Dia boleh beli share. Maksudnya staff boleh beli share Decathlon. Interview tu susah. Ya. Sebab dia part time je. Part time je. Tapi dia punya start interview tu macam, saya boleh kata Dah kerja full time lah. macam nak interview scholarship. Assalamualaikum and very good morning guys. So today here with me again Syaidi. So hari ni kita ada satu guest yang to be honest dia kebelakangan ni tiba-tiba macam orang nampak dia. Kenapa? Kan kalau dekat headline tu, kalau korang tengok dekat Harian Metro, dekat Hot FM kan, dia adalah seorang pemuda yang dah bekerja lebih 20 kerja. And for me, untuk satu orang yang ada that kind of strength, that kind of spirit kan, kita nak tanyalah dia kan, kenapa sebenarnya dia nak pilih untuk buat benda ni. So here we welcome to you Syafiq Daniel. Okay, hi Syafiq. Okay, so Syafiq, very good morning lah. Okay tak tadi? Perjalanan dari sini okay tak? Okay. Dari rumah ke sini? Tak okay dia sebab sesat lah. Sesat lah. Salah Sesat kat mana simpang tadi? je. Dia salah simpang daripada jalan apa, tak ingat nama jalan tu, tapi Federal. Patutnya ambil kiri, ada satu simpang kat depan untuk kena pusing tu kan. Okay. Tapi ambil satu jalan tu ke Bukit Jalil. Gone. So pusing balik lah. Gone lah. Gone. Gone. Memang habis. Jauh juga. Dari sini ke Bukit Jalil tak jauh, tapi ya, kalau salah masuk simpang di mana-mana pun kan. Ya, betul. Sama lah juga kalau nak pergi Bangi tu. Dia sampai je. Dia sampai je. lah. Tapi insyaAllah lah kau kena pusing balik. Betul. Yang sakit dia bila, for me kalau macam naik masuk highway ni kan, kalau setakat dia tambah 5 minit tak apa. Dia yang sakit tu kita pusing balik, jumpa balik jalan yang sama. kan? Itu fed up lah tu. Sakit lah 10 minit lah. Biarkan macam tu lah. So sekarang tengok buat apa sebenarnya sekarang? Sekarang tengah intern. Ya. Intern dekat Bay Islam. Islam. Syariah. Syariah. Department Syariah. Kalau lagi spesifik, Secretariat and Governance. Secretariat and Governance. I see. Buat apa je? Banyak main dengan photo state. Photo state. Dia tak photo state dah. Ni satu fact yang menarik. Kita orang ada CEO baru. Betul. Saya Bengis CEO baru. Okay. Dan dia tak suka kertas. I see. Dia tak suka kertas. Dia memang digital punya orang kan. So masa ada macam jamuan raya Bay Islam, dekat tak pentas tu dia bagi ucapan sikit. Dan tu antara benda yang dia cakap dekat tak pentas, dia tak suka kertas. PDF. Semua PDF, semua digital je. So macam nak sign ke apa kan. Hari tu ada juga kerja pakai kertas sikit, tapi kerja tu tak habis. So sebab terus buang. Tak buang, simpan je. Sebab takut nak kena continue juga kan. So setakat ni memang dah tak ada print. Tapi sebenarnya tak adalah banyak sangat print. Okay. Tapi kalau nak kata kerja apa, banyak main dengan minutes lah. Minute meeting apa semua tu kan. Intern kan, faham tak? Betul. Siapa nama buat CEO baru Bank Islam tu? Raja Teh Maimunah. Raja Teh Maimunah. Okay. Dari Aeon. Ya. Diorang kan macam tukar-tukar something like that kan. Diorang macam banyak lompat-lompat kan. Diorang pun rupanya orang yang di atas kat korporat ni pun lompat kerja lagi. Okay, so macam mana sebenarnya kehidupan sebagai Syafiq Daniel? Sekolah kat mana? Belajar kat mana sebenarnya? Saya sekolah dari sekolah rendah ke? Tak sekolah rendah kot, jauh sangat kot. Sekolah menengah kot. Sekolah menengah. Sekolah rendah kat KL ke? Sekolah rendah kat KL. Oh yeah. Sekolah menengah form 1 dekat Yang Tua Radin Negeri Sembilan, asrama harian. Ada asrama harian, lebih kat sana duduk asrama lah. Asrama, okay. Sampai form 3 betul pindah. Tak sampai setahun pun, 6 bulan macam tu. Pindah dekat sekolah harian dekat dengan rumah, Singapura Ceras. Okay. Lepas tu sampai ke form 3 ada PT3 kan. Ada PT3. Dapat masuk RMC. So RMC. Tapi tak habis juga. Oh yeah. Form 4 je, time form 4. Lepas tu adalah isu konflik macam kita kecelaruan identiti, nak ambil course ni tak boleh, ambil course ni macam tak minat pula apa semua. RMC ada ambil course? Ada dekat sana ada science stream, ada science tulen lah. Science tulen, lepas tu ada science komputer, account, yang tu je. Tapi saya ni asalnya saya minat untuk ambil lukisan kejuruteraan. I see. Tapi kat sana tak ada. Saya dapat juga ke teknik KL. Tapi tak pergilah sebab pergi ke RMC kan. Tapi tak tahu pun kat sana tak ada course tu. Tak ada course. Maksudnya macam technically macam tak buat research lah masuk RMC tu. Sebab dia boleh ambil course-course ni. Masuk tu sebab nama nampak nama gempak RMC kan. Okay, I see. So pindah balik masuk sekolah biasa.
adalah macam-macam isu kan. Ha. Dia gaduh dengan parents sikit apa semua. Tapi dah habiskan SPM dekat SMK Ceras. And then start macam nak cuba bidang baru, bidang agama lah. Okay. Form 5. Maksudnya SPM dekat sekolah yang sama lah. Sekolah yang sama, course account ekonomi. Lepas tu nak masuk IPT. Dah start rasa nak belajar bidang agama, tapi tak boleh masuk IPTA sebab kita tak ada SPM bahasa Arab, tak ada. Setuju. Dia tak ada bahasa Arab dengan dia bahasa Arab konsonan subjek ada kan. Betul lagi. Sama ada saya ambil ulangan ataupun saya tambah subjek time tu. Tapi dia buang masa, so saya masuk APTS. So diorang terima je. Okay, cuba share sikit kan. Kenapa tiba-tiba nak masuk agama sebenarnya? Asalnya saya minat agama sebab daripada Form 1, Form 2 pasal teori konspirasi. Dia bermula dengan tu. Saya minat tengok macam dulu ada TV9 ada halakah. Kalau kat Facebook adalah Ustaz Oni. Masa tu Ustaz Oni tak ada lagi. Dr. Daniel. Okay, tahu. Lepas tu time Ustaz Oni naik, saya dah tak ke arah teori konspirasi, dah tak minat sangat lah bincang pasal teori konspirasi. Tapi adalah buku-buku Jerry D. Gray kot, buku-buku yang saya baca kan pasal teori konspirasi apa semua ni. Kalau pesta buku cari buku-buku macam tu je. Tapi lama-lama bila saya suka baca, saya suka tahu benda tu, saya suka share kat orang. Sampailah tu tahap saya share kat orang benda yang salah, benda yang tak betul, maksudnya dia tak sahih lah dalam agama kan, dan ditegur oleh kawan saya. Macam mana share salah tu? Maksudnya kat sekolah ke kat video ke apa? Dengan share dekat social media, tapi kawan tu tegur kita personal lah. Dan pada tu kita start berhati-hati. Dan video tu tak kena kecam lah. Tak sangat, tak adalah famous sangat pun. Just macam berapa orang dia baca. Tapi still baca ke video? Ada video, ada yang ada teks juga. So start pada tu kita macam minat kat hadis pula kan. Minat kat hadis sikit, minat ada daripada situlah kita minat untuk belajar dalam bidang agama sebenarnya. Menarik lah. Dari engineering masuk account, lasas macam-macam lah. Pelik-pelik lah. Masuk bidang agama Dia tak ada identiti kita tu, tengah mencari lah kata kan. Masuk bidang agama. Lepas tu masuk ke APTS kat mana? APTS dulu nama dia College Universiti Islam Perlis. Sekarang dah jadi Universiti Penuh, Universiti Islam Antarabangsa Tuanku Syed Sirajuddin. Unisyams. Unisiraj. Unisyam dekat Kedah. Kedah. Unisiraj. Ni yang Dr. Mazhar Rora jadi Dr. apa kan? Rora rektor dia panggil kan, direktor Dr. Mazhar LP lah, ahli lembaga pengarah kan. Isi berapa tahun sih itu? Masuk diploma 2020 sampai 2023, start degree 2023 sampailah insyaAllah akan habis Julai 2026 ni. 6 tahun. 6 tahun. Jadi orang Perlis. Kalau tak keberatan boleh share tak? Satu kat sana kan yuran berapa satu semester? Satu yang kenapa saya pilih sana sebab dia bagi beasiswa. Dia bagi beasiswa. Saya ada survey USAS, Universiti Islam Selangor. UIS? Dulu kuis lah kan. So isu dia yuran lah. Bila kita masuk IPTS ni dia mahal sikit lah sebab dia tak ada subsidi dari kerajaan apa semua kan. So saya pilih Perlis sebab time tu dia memang bagi beasiswa yang tak terlalu ketat. Maksudnya kuota tu banyak untuk orang Perlis, tapi orang Perlis tak ramai. So dia buka untuk orang luar juga dan mudah untuk dapat beasiswa tu. Tak adalah macam syarat dia tinggi sangat, susah nak bersaing sangat, tak ada. Apa syarat dia? Syarat dia adalah macam kena kredit. Tak, pointer ada dalam, maksudnya lepas ambil lah. Lepas dah start belajar kena 2 ke atas lah. Tak boleh 2 ke bawah. Betul. And then tamat pengajian. Ada setengah student dia tak tamat pengajian, dia fly pergi Timur Tengah kan. Faham, yes. So dia kena bayar balik. Dan itulah antara syarat dia. So just pointer atas 2 something like that. Lepas tu masa nak masuk tu SPM lah. Maksudnya dia tak ketat sangat lah. Dia tak ketat sangat pun. Ramai je. Memang hampir boleh kata mungkin 90 ke 95% student yang kat sana memang belajar percuma lah. Diorang macam nak tiru style belajar dekat Saudi lah. Tapi yang bagi beasiswa tu adalah Kerajaan Negeri Perlis. Majlis Agama Islam Adat Istiadat Melayu Perlis, MAIPS. MAIPS kan sekarang kan. Macam kata MAIPS, kau tak tahu.
Tapi tu Tu kita bang tepi betul. kita. Tu dalam topik yang lain lah kot kan. Cuma Sebenarnya- yang tu beasiswa tu memang daripada diorang lah. Biar orang lah kan. Okay. So kat mana sebenarnya datang starting point nak buat banyak kerja sebenarnya? Buat banyak kerja ni daripada Nak form buat- 4 sebenarnya. Nak starting point nak buat kerja apa 20 kan. Kalau sampai sekarang dah kira buat documentation buat thesis ke apa? Tu lah tu. Dia tak ada plan pun pada awal tu nak memang daripada kecil ada cita-cita nak kerja banyak ke apa, tak ada. Dia bermula dengan saya kerja sebagai caterer, maksudnya kerja catering. Okay. Time tu form 4, ikut kawan je hujung minggu kan. Sabtu Ahad ada duit lebih, macam bukan ada rasa susah ke apa, memang betul. sebab tengok diorang kerja macam boleh tengok wayang ke, boleh beli. Saya suka beli buku. Okay. So boleh beli buku ke apa, belanja semua tentu family bagi lagi. Tapi bila ada duit lebih ni Kita ada freedom lagi shock lah kan. sikit kan. So buat benda tu dalam keadaan, satu sebab ada kawan, kita enjoy, tak ada rasa terpaksa ke apa ke, tak ada pun. And then dia jadi start banyak tu sebenarnya dia macam natural je. Tak tahu banyak. Betul dah banyak. Faktor-faktor sekeliling lah yang membuatkan dia jadi banyak. Kadang-kadang kerja kat KL kejap, lepas tu dah kena balik Perlis. Tak boleh nak kerja kat KL. So bila balik Perlis, kena cari kerja lain. Tapi bila balik KL balik kan cuti sem, ingatkan nak kerja tempat yang sama. Tak boleh pula kerja tempat sama, dapat pula rezeki kerja tempat lain. So dia jadi macam tu. Banyak. Maksudnya kebanyakan kerja ni satu start daripada sekolah, satu lagi masa cuti semester. Cuti semester. Tapi mana? time belajar pun kerja je juga. Kalau time cuti semester kan, okay, I think this one yang macam ramai tau orang yang macam tak tahu macam mana nak cari kerja part time ni masa cuti semester. Macam mana sebenarnya cara paling mudah ataupun you punya teknik kan, macam mana cara nak cari kerja masa cuti semester? Sebab selalunya the problem is masa sangat singkat. Orang nak ambil yang lama kan. Yang ni kita pula nak masuk 2 bulan je. Betul. Satu, kena ada kawan lah. Kabel juga Kabel. ujung-ujung. Walaupun kerja part time yang simple-simple, dia kalau ada kawan ni dia senang. Dia akan boleh recommend dekat HR apa semua kan. Simple. Dia bukan kabel, memang dia kata kabel, tapi bahasa lembut sikit recommendation lah. Bahasa corporate. Betul. Sebab kadang-kadang pun diorang memang tanya kan. Betul. Kalau seborang ada tak kawan-kawan ke apa, mungkin nak elak conflict of interest ke apa kan. Betul. Tapi sebenarnya diorang akan tanya benda ni, orang ni okey tak kerja, bagus tak apa semua kan. So kadang setakat kerja-kerja part time ni tak adalah nak perform sangat pun, ambil ni je kan. Sebab dia kerja repeating. Dia bukan executive. Kadang F&B dah, retail apa semua kan. Lepas tu satu-satu. Nombor 2, saya akan list dulu tempat kerja apa yang saya macam nak try, ataupun saya macam buat list list sebelum saya contoh cuti sem lagi 2 minggu. 2 minggu. Saya dah start dah survey saya nak kerja kat mana pula kan. So So saya akan print contoh ada 20 tempat kerja saya nak cuba. So dalam semua yang saya dah print resume tu saya dah buat list. Bila tiba hari yang saya nak pergi cari kerja tu, saya akan walk in semua store. Walk in Saya akan walk in, hantar resume. Fizikal maksudnya hantar depan dekat store. Uish. Sebab memang ada online punya application untuk nak cari kerja apa semua, tapi tu kita buat juga. Tapi dalam masa sama buatlah juga yang Outstanding kan sebab kadang-kadang diorang mungkin tak perasan kita apply dan berapa ribu orang juga yang apply dekat website kan. Tapi mungkin kita yang rajin sikit ni nak pergi walk in tu mungkin diorang nampak lebih sikit kat situ. So buat lebih sikit dapat Tapi dalam banyak-banyak 20 tu pun memang sebab kita bukan nak target banyak tu, tapi sebab kita tahu lagi banyak kita apply, lagi banyaklah peluang untuk dapat kerja kan. Out of 20 tu berapa yang selalunya akan dapat? Pernah saya ingat last tu saya list 20 dapat 1. Tapi 20 tu banyak Uniqlo. Uniqlo dapat interview 1 je daripada banyak-banyak resume yang saya bagi. Ada yang panggil interview 1, ada yang dah dapat kerja tempat lain baru dia call lambat. So dia dapat 1 lah. Dari 20 dapat 1 je. Ui, tapi ni menarik tu. Means for me kan. Maksudnya ni start buat sem berapa dah? Buat apa? Buat kerja part time setiap cuti semester ni. Sem 1 lagi, diploma. Daripada sem 1 diploma. Maksudnya Wah, catering lah tentu. Tapi dah kerja sebelum masuk diploma, dah kerja banyak juga. Semua tu kan. Catering, ada masuk warehouse, ada masuk kilang, masuk kedai makan. Itu masa COVID tu, sebelum dalam berapa bulan lah. Lepas tu start
kat Perlis tak ada motor. So macam tak boleh lah nak kerja banyak sangat. Okay. So kena ikut member yang ada motor, dan dia kerja catering, kita ikut dia kerja catering juga. Time tu diploma SEM 1. Dapat motor baru buat Foodpanda. SEM 2. Ui, style gila tu. For me, okay, ni style. Maksudnya, Syafiq dah ada kesedaran nak buat resume tu daripada SEM 1 lagi. Resume tu, okay, ni menarik juga sebab lepas SPM, okay, saya dah kerja sebelum SPM. Catering tak ada nak resume. Betul. Lepas tu bila saya lepas, memang sehari lepas habis SPM tu, terus saya pergi mall, Sunway Velocity, terus nak cari kerja. Tapi tak ada resume. Saya masuk kedai Samsung punya ni kan. Ini memang terjah terus ni. Terjah terus dengan tak ada pen, tak ada resume. Masuk tu, bang ada kerja kosong bang? Resume ada? Resume? Macam kita nak kena resume? Yelah. Lepas tu tak apa, bagi borang. Ada resume tak apa, dia bagi borang, so isi. Bang ada pen tak bang? Pen pun tak ada. Lepas tu yang macam belanya aku ni kan. Tapi ya first time kita belajar. Tapi okey tu SEM 1 kau dah ada otak macam ni. Dah tu kan SEM 1 itu lepas SPM. Lepas SPM lah siap. Lepas SPM yang betul-betul habis paper SPM 2019 tu, November, terus pergi terjah mall cari kerja. Betul terus store tu tak perlukan resume lagi. Pergi Uniqlo pula. Uniqlo time tu dia nak resume. Macam tak ada borang apa nak kena isi kan. Buatlah time tu dekat phone, time tu tak ada Canva, tak ada apa lagi. So dia macam ada satu website generator untuk kita buat resume. Buatlah duduk dekat kerusi dekat mall tu, buat resume dekat Uniqlo. Dekat luar Uniqlo ada kerusi menunggu tu kan. Pakai phone. Buat. Hantar. Masa nak print tak ada kat situ kan. Okay. Balik dekat naik LRT apa semua. Pergi dekat Salak Selatan. Saya tahu ada satu kedai buku tu. Print lah resume tu. Patah balik My Town. Patah balik Velocity. Lepas tu hantar resume tu. Comel siap. Tapi literally kau buat benda tu buat benda tu. Masa tu memang tak tahu apa, memang bela. Dan resume tu lah yang dapat juga kerja. Tak dapat Uniqlo, dapat interview kat Uniqlo. Cuma time tu tak cukup umur 18 tahun. Dia nak 18 tahun birthday 17 kan. lagi Masa 17 lagi tu tak dapat. Tapi dapatlah interview apa semua. So cari kerja lain sampai ke Kerinci, dapat kerja kontainer kebab. Kontainer kebab ni dia macam kios jual kebab lah macam tu kan. Dapat kerja kat situ. Tu kerja pertama lepas SPM lah. Gila. Sepanjang kerja kan. Ni maksudnya 20 jobs ni technically semua kerja part time lah. Kerja part time. Ada yang full time tapi 2 bulan resign. Intern apa semua. Ada full time 2 bulan resign pun ada. Kan. Paling banyak berapa yang boleh dapat sebulan? Foodpanda. Foodpanda time tu buat time COVID. Bukan COVID yang awal tu, ada COVID kan, ada banyak jenis kan. Ada fasa-fasa dia. Ada fasa tu yang still kita boleh kerja, dah boleh hantar makanan juga. Orang pun boleh beli makanan. Cuma tak boleh makan kat kedai, tak ada dine in. Dia time tu saya boleh dapat 5,000 lebih sebulan lah. Kalau tak dia lah. Seminggu dalam 900,000 lebih. Satu minggu 1,000 lebih, 2,000 boleh dapat. 2,000 tak pernah cecah. 1,000 lah. 1,000 lebih boleh dapat. 1,500 tu boleh dapat time tu. Sebenarnya banyak lah. Tapi kerja tu macam nak gila lah. Kerja 17 jam sehari. Daripada 7 pagi sampai 12 malam. Pagi 12 malam. Betul. Masa tu jadual Foodpanda pun sedap. Maksudnya kita boleh ambil jadual banyak. So lagi banyak jadual, lagi banyak order habis dapat. 5,000 sebulan 5,000 sebulan untuk time tu tengah diploma kan. Rasa banyak sedap lah. Sedap belajar. Tak payah kau cerita time kau belajar. Kau tengah kerja 5,000 tu sedap lagi. Ya betul. Sekarang pun nak dapat 5,000 pun susah kalau fresh grad. Ya betul. Tapi benda tu kita bukan tak ada career growth lah nak kata. Yes, dia sini. Masa time tu dah ada kesedaran lah. Aku takkan buat Foodpanda sampai mati. Betul, time tu memang dah tahu dah. Kalau buat ni sampai mati memang mati dulu. Mati dulu. Bahaya kan. Banyak risiko kalau buat Foodpanda ni. Sebab ada orang cakap buat Foodpanda semua ni saya nampak dekat posting ni lah kan. Orang cakap buat Foodpanda ni seronok semua kan. Sekali kau accident dah tak berbaloi dah apa benda semua kau buat tu. Kalau pernah juga accident time buat Foodpanda tapi tak teruk lah. Betul. Tapi kalau ikut kita punya statistik ke record, memang ramai je yang buat food delivery rider ni dia accident mati pun banyak kan. Jabat yang buat pun ramai. So yang dapat yang ditimpa kemalangan tu pun ramai lah. Betul. Dan lagi lama atas jalan lagi tinggi risiko dia. Betul. Kematian tu satu lagi. Tak cerita lagi sakit belakang. Betul. Duduk atas motor
6 jam pun kau dah rasa dah kaki kau Betul. sebas. Kan? Oh, macam tu So food panda kalau saya ni macam kerja-kerja part time lain. Part time lain. Ada masuk warehouse, Hub, Shopee, Lazada. Sehari berapa? Kalau apa warehouse? Warehouse. Dia kalau time sale, maksudnya time yang kena kerja 55 apa semua tu, biasanya dia akan seminggu awal ke seminggu akhir tu mungkin dia nak pakai ramai orang, dan time tu lah dia akan bayar mahal. Dalam 3 ke 4 hari dalam range waktu sale tu. Time dulu boleh dapat dalam 120 satu hari. Berapa jam? 11 jam. 11 jam. Sekarang tengok macam ada yang dah start bagi 1.5, 1.8 pun ada. Yes. Tinggi lah sekarang. Tapi kalau even time tu pun banyak juga. Kalau tapi yelah penat. Ya, Dia penat tu. barai dengan tak boleh ada phone kat kita apa semua. Dia strict lah. Okay. Kadang-kadang ada tempat tu Phone kena simpan. phone kena simpan tu satu. Tapi seluar pun kena jahit kalau ada poket. Ush. Dia tak, memang tak nak bagi kalau kita nak curi barang ke apa kan. Seluar tak boleh ada poket. Kalau ada poket kena jahit seluar tu. Poket tu lah, poket seluar tu. Baju pun baju sama ada baju putih kosong ataupun baju hitam kosong. Dia strict lah. Jam apa semua tak boleh pakai. Ya. Ada setengah warehouse macam tu lah. Maksudnya, rules dia tak boleh bawa phone itu faham lah kan. Tapi nak katanya poket semua jahit, masuk semua dia check, keluar dia check. Betul. Diorang siap ada macam yang airport punya tu kan, setengah kan. Masuk memang tak boleh ada besi ke apa dalam tu lah. Ada setengah warehouse. Warehouse dia strict. Kalau hub dia tak strict sangat lah. Apa beza warehouse dengan sub pula? Warehouse ni biasanya dia simpan barang dia memang daripada, contoh Shopee kan dia macam Shopee Mall ke apa kan, ataupun barang-barang yang memang Shopee tak tahu nak cakap macam mana, tapi macam Shopee ada barang tu dan diorang simpan. So situ warehouse. Okay. Kalau hub ni pula dia perantara daripada seller ataupun dengan seller dengan buyer lah. Maksudnya seller akan hantar ke hub dia akan sorting lah untuk daerah ke kawasan-kawasan, postcode mana apa semua lah, macam tu lah. Itu beza. Hub kecil, warehouse besar. So pernah kerja dua-dua? Pernah kerja dulu. Wih, style gila Rahmat. Memang rasalah hub macam santai sikit. Hub dia santai. Dia Tapi payment tu mesti kurang sikit. payment kurang sikit lah. Faham? Tapi still okay. Kalau untuk part time okay. Okay. Cuma dia koyak sikit sebab warehouse ni dia ramai sangat nak kerja lah. Jauh kat Shah Alam. Dia Batu Razak. 45 minit ke sana. Jauh. Kadang pagi-pagi dah penuh. Kita kadang dah tak nama. Tapi sebab kan orang lain pergi dulu apa semua kan. So kadang-kadang ada kes macam dah pergi lah. Dah sampai kita dah tak terima orang. Balik lah. Balik kosong. Maksudnya dia walk in je lah. Dia walk in. Ya. Ada je collect nama. Tapi mungkin time tu sistem macam tak betul ke apa kan. Okay. Macam baru lagi apa semua. So sekarang tak tahu. Tapi dengar tengok komen pun dekat TikTok kadang kat thread semua ada je komen koyak sebab kena balik. Yelah. Tapi kita dah rasa dulu kan. Dia apa? Cerita dia, kau dah tulis nama, kau dah, let's say kau dah book lah timing kau, okay ni, time ni aku nak buat kerja part time. Tapi dah sampai dah. Ni bukan cerita tak sampai lagi kan. Dah sampai tak boleh kerja. Dah jauh kan. Koyak barai lah. Balik kosong. Betul esok kadang datang lagi. Ya. Tapi so far selalunya dapat je. Sebab time tu kita dah kenal orang yang in charge. Table is everything bro. Ya. Kan. Sebab kan kenal boleh masuk. Macam tu lah. Oh, kenal dia masuk. Laluan khas. Laluan khas. Orang beratur-beratur kan. Itu belakang. Saya penuh ni. Tapi sebab kita memang dah pernah kerja situ. So, dia pun mungkin nak bagi orang yang dah pernah kerja. Tak payah pening kepala sebab dia ada ID apa semua. Tak payah buat ID baru apa semua. So, pakai ID lama je. Masuk lah. Sekarang dah lama lah tak buat warehouse. Ya. Sekarang banyak buat part time kat mana? Mall. Sekarang Decathlon lah. Decathlon Mytown. Decathlon okey tak? Decathlon memang saya target nak masuk. Sebab benefit dia antara yang best lah. Part time best lain daripada Uniqlo. Sebab part time dia bayar mahal. Berapa? Dalam boleh sebut ke? Tak tahu boleh sebut ke tak? Sebut ya? Boleh kot sebab kat track pun orang sebut 13.5. 3.5 sejam? 13.5 sejam. Masyuk siap. Kerja berapa jam sehari? Kerja kalau weekday saya kerja 4 jam setengah daripada 6 petang sampai 10.30 malam. Kalau weekend dia depends lah. Dia tak menentu. Kalau saya punya captain ni macam supervisor leader untuk saya punya department, dia bagi banyak lah. Kalau dia bagi sikit-sikit lah. Tapi seminggu 20 jam lah. Seminggu 20 jam.
Tapi dia tak ada beza lah. Weekdays dengan weekend tak ada beza. 13.5 juga. Sama je. Sama je. Tapi still banyak doh. Betul. Means kalau dia banyak in terms of kalau nak katanya kita dah fix. Kan? Betul. Memang kan seminggu 20 jam. Saya ada satu yang lagi mahal sebenarnya. Farm Fresh. Tapi ni memang susah sangat. Part time. Saya dulu masa saya belajar dulu Farm Fresh. Yang siapa? Sebagai Kerja kat dia kan Farm Fresh yang ni. Farm Fresh yang dekat UPM tu. Oh, okey. Dia punya tempat apa tak namanya, lupa dah namanya. Aku dah ni masa dulu lah kan. Tu RM15 sejam. 15. Tapi susah nak masuk. Sama juga kabel. Okey, wow. Penting. Kabel. Sama juga kabel. Tapi time tu memang susah. Yang tu pun aku punya kabel tu pun, kawan tu pun dia macam, dia pun still milih juga. Siapa yang nak bagi. Contoh macam kawan-kawan yang disayang-sayang kan. Dia kan kau minggu-minggu yang masuk Kalau kau macam saya ni sakat kawan yang dia kenal tapi tak berapa nak sayang sangat. So macam minggu ni ada, minggu depan tak ada. Tapi dia tu lama ni cerita dah 4 tahun lepas punya cerita lah. Sekarang mungkin dah tinggi. Sekarang mungkin dah tinggi ataupun sekarang mungkin dia tak ambil part time dah. But time tu Farm Fresh baru buka. Okay, faham. Farm Fresh baru buka. Time tu sumpah barai tu. Sumpah barai Dia gila. buat apa ya? Maksudnya dekat Dia banyak. Satu macam Farm Fresh kan dia macam ada banyak. Dia punya apa kita panggil tourism spot dia. Okay. Jaga budak-budak lah semua. Kita kat situ lah. Oh, faham. Tapi time tu saya paling banyak saya kerja dekat dia punya restoran. Farm Fresh ada satu restoran. Kalau masuk Farm Fresh punya yang dekat UPM tu kan, dia satu restoran, dia restoran pizza tu. Boleh masuk kat situ. Saya kerja kat situ lah. Kitchen Saya crew banyak lah. kat situ. Ada kawan yang lain, dia kan assign kita lah. Mana-mana lah. Ada yang tu jom cha. Jom apa air Yes, tu Farm Fresh punya. Okay. So dalam tu ada juga. So kalau dia assign, saya assign situ lah. Tapi sama, same case juga. Yang saya suka kerja part time ni means sama juga, sebiji. Dia lagi suka ambil orang yang biasa. Tak nak ajar dia kosong. Nak ajak orang baru kan. Saya ingat saya punya first day tu nak ajak orang nak kena belajar ini meja nombor berapa. Kan ni restoran. Betul. Meja nombor berapa. Kena ingat. Weh, sumpah tu. First day masuk pagi tu kan, masuk pukul 9, ingat lagi. Masuk pukul 9, pukul 12 dah kena marah dah aku. Kenapa tak ingat lagi ada 30 meja, takkan tak ingat nombor? Woi, kita pula first time kerja part time time tu. Kan? Dan tu pernah kena macam tu? Pernah kerja kedai makan. So kena ingat. Awal tu memang tak ingat nombor berapa kan. Tapi dah lama-lama tu dah hafal lah. Dah hafal lah nombor mana kan. Tengok jauh pun dah boleh tahu lah. Betul. Nombor berapa kan. Nombor berapa. Tapi memang logik Means like time tu kan, tak tahulah kan. Sebab itu je satunya kerja, apa kita kata, kerja restoran yang saya pernah kerja sepanjang saya hidup lah. Kan, satu-satunya lah. Memang logik ke? Masuk-masuk je dah kena ingat nombor meja hari pertama. Dia biasa kalau ingat nombor meja ni, dia kalau restoran dia ada dua. Satu service crew, satu kitchen crew kan. Yes. Kalau saya tak banyak. Saya rasa satu je kot pengalaman yang service crew. Itu pun kedai capati kat Perlis je, Capati Tok Arau nama kedai tu. Tu je yang kena ingat meja. Tapi kalau sebagai kitchen crew pula, dia lebih kepada nak ingat menu lah. Oh ya? Beza lah. Kalau susah je ingat menu. nak ingat menu tu memang diorang biasanya akan tampal menu-menu, macam SOP menu tu dekat tempat kita buat benda tu lah. Menu tu lah, workstation tu. So seminggu ke 2 minggu tu memang akan, kalau dia jenis belik memang kena belik, kalau dia jenis mendongak memang akan mendongak je banyak. Tengok menu-menu. So part tu kalau F&B memang dia normal lah, mana-mana memang seminggu 2 minggu tu ambil masa lah nak hafal menu kan. Tapi kalau service crew kita hafal meja lah. Kena hafal menu dan harga kadang orang tanya kan. Macam tu lah. Tapi kalau kita kitchen crew, kita just potong-potong bawang or anything lah. Kita memang kena masak juga. Dia depends on role lah. Maksudnya kan biasa kalau kitchen crew fast food ni, biasanya macam tu lah, potong-potong bawang, lepas tu macam tukar minyak ke, masak-masak benda-benda yang simple je. Tak adalah macam masak panas tu, tak adalah. Saya tak pernah pergi kitchen crew yang mana sebenarnya tu? Pizza Hut pernah. Pizza Hut, Wayback Burger dekat Raja Chulan, sekarang saya dah tutup. Dia kan tinggal McDonald punya ni. Lepas tu container kebab. Tapi paling lama Pizza Hut lah. Pizza Hut paling lama sebab dia almost tahun. Buat daripada degree semester 3 ke 4 2025 tahun lepas sampailah awal tahun hari tu. So buat Pizza Hut. So tu yang paling lama lah so far. Kalau tempat lain dalam 3 bulan, ada yang 2 bulan macam tu. Yang ni lebih pada 6 bulan lah Pizza Hut. Pizza Hut dalam kebanyakan semua ni kan, banyak ada kerja 20 lah kita kata kan, sampai lebih tak 20 ke dengan 20?
lebih 20, ada yang tak masuk kan. Dah Ada masuk. juga tak masuk kan. So lebih daripada 20 kerja part time ni kan. Cuba ranking top 3 yang macam I will come back to this. Spesifik Decathlon. Sebab memang tengah buat. So, memang kita nak. So, akan buat lagi. Dan memang kena buat lah sebab tengah buat kan. Lepas tu, saya ada letak askar wataniah sebagai kerja juga. Oh ya? Dia askar simpanan ni, dia memang time universiti, dia kira macam kita punya part of activities kan. Tapi dia kerja lah sebenarnya sebab betul. kita dibayar gaji untuk training. Tapi askar memang kerja dia training. Betul. Saya tak rasa dia macam kerja, tapi sebenarnya dia kerja lah. So saya rasa tu pun saya akan, sebab saya memang minat military punya ni kan. Kalau akan masuk, mungkin one day akan jadi, sebab sekarang dah tak aktif. Mungkin one day kalau minat balik nak buat, nak menembak ke apa semua, mungkin akan try balik, akan aktif balik dekat KL punya wataniah. Wataniah Part time, satu hal kan. Mungkin. Lepas tu, dia kata naskah wataniah. Ya apa kalau nak try balik. Minat juga buat food delivery kalau bosan-bosan. Minat nak belajar jalan. Dia fleksibel. Betul. Kan? I think kan food delivery kan, dia punya biggest, orang kata, kalau kita ada choice kan, kenapa orang pilih food delivery? Aku boleh kerja bila aku nak kerja. Betul. Kan? Contoh ada orang ada family or anything kan. Tak kisah masa apa pun kan. Hari ni saya nak bangun lewat lah. Buat dia bangun lewat lah. Kan? Buat betul kot? Dia kita kena disiplin sendiri lah. Ya, sendiri. Dia kalau tak disiplin, kita yang malas, kita ada duit. Tu je lah. Kalau okey boleh disiplin, banyak buat, banyak duit. Banyak. Tadi cakap pasal, saya terdengar tadi, cakap pasal apa? Tahu jalan kan? Tahu jalan. So memang maksudnya nak katanya memang buat food delivery ni, selain daripada of the money, tahu jalan, itu salah satu sebab lah. Nak jalan. Kalau dekat Perlis macam tak ada keperluan sangat lah nak tahu jalan. Sebab jahat berapa ni. sebab jalan dia satu, jalan dia senang. Tak banyak kereta. So kalau nak wrong way kan, kalau salah jalan wrong way je. Oh ya yeah. Sebab senang. Tapi kalau kat KL ni, rasa tahu jalan tu skill yang mahal kot. Oh ya betul. Kalau nak, yelah sebab kita nak cari jalan yang paling cepat boleh sampai. Lepas tu kita pula memang dah stay kat KL, nak pergi mana-mana, kalau tahu jalan ni dia jadi macam kau ni orang paling hebat lah. Paling hebat lah. So memang kalau boleh nak belajar tahu jalan kat KL, memang membesar kat KL tapi banyak naik public lah. Sebab jarang naik motor kat KL dulu kan. So itulah, rasa kalau nak buat balik pun sebab nak belajar jalan je kat KL ni. Ya betul, saya setuju. Sebab KL ni macam mana pun kan, kadang-kadang ada je orang yang pergi kerja seminggu kena buka waste yang sama. Itu pun still lagi lost. Ya betul. Satu lagi mungkin sebab nak katanya waste kan, hari ni kita jalan lain, esok dia akan jalan lain sebab dia tak nak jam tu. Betul. Macam saya kan, saya datang sini daripada rumah, datang studio daripada rumah. Ada hari saya akan lalu satu tol, ada hari saya akan lalu dua tol. Macam tu lah saya duduk dekat ni kan. Kereta lah. Kereta. Saya naik kereta, betul. Saya naik kereta. Okay, kebanyakan kerja. So your first is masuk apa tadi betul? Decathlon lah. Decathlon benefit sebab gaji je ke atau sebab benda lain juga? Satu sebab dia bukan sekadar sales advisor. Ni kenapa saya masuk kan. Dia juga, saya sales advisor sudah masuk JD Sports, DRX dengan Zara. Okay. So dua-dua tu sebagai sales advisor lah. Tapi yang Decathlon ni, dia sales advisor juga, tapi dalam masa sama dia juga sports advisor. Maksudnya saya ada passion, saya dalam running, saya lari kan. So jadi seronok untuk macam share saya punya running punya ni kan, jalan apa, saya punya experience running. Equipment saya juga, sebab saya pun beli barang Decathlon. So saya seronok, suka bila saya share customer beli barang yang betul untuk dia. So antara dia benefit lain macam, satu dia fleksibel, satu dia passion saya. Lepas tu ni part time tak ada lagi, tapi macam akan dapat juga lepas habis probation. Dia boleh beli share. Staff boleh beli share Decathlon. Ush, walaupun part time? Walaupun part time, tapi saya tak ingat sangat macam berapa bulan atau berapa tahun lah kena kerja, setahun ataupun lepas habis probation macam tu, boleh lah beli, ataupun full time saja pun tak ingat, boleh belilah share Decathlon tu. Apa maksudnya orang, style gila tu. Style. Maksudnya tak, saya tu satu, tak tahu lah, kalau ada company lain pun mungkin company corporate ke apa kan. Yes, corporate sebab macam tu. Dia kan bagi eksekutif atas je. Betul. Kalau yang ni, dapat lah. Itu antara benefit lah.
And then adalah macam leave. Yang kadang part time kalau tempat lain tak dapat. Contoh macam medical leave ke apa semua tu, AL ke apa, ya part time tak dapat. Tapi Decathlon dia ada. Benda tu. Maksudnya kalau contoh saya ambil cuti sebab saya sakit, berbayar? Okay, tak boleh nak confirm. Tapi adalah leave-leave yang saya pun tak ingat. Sebab saya dalam probation lagi. So macam saya tak ingat sangat apa. Tapi Benefit dia yang memang ada benefit yang Walaupun kerja kebanyakan part-time. part-time lain takkan dapat benefit tu lah. Ui, style gila. Tu ramai juga orang yang interview Decathlon kadang-kadang pergi 20 tapi dapat seorang. 2 orang. Oh, maksudnya memang orang target ada Decathlon Memang orang ni. target. So, start kerja Decathlon ni sekarang dah berapa lama? Setahun? Oh, tak ada baru seminggu 2 minggu. Oh, ya. Sebab baru sampai KL itu cari lah kerja sambil-sambil nak intern kan. Tapi lama juga sebab yalah bulan puasa apa semua tu so macam susah kan. So fokus je intern dulu sambil-sambil tu cari kerja dapat 2 lah. Itu kerja dekat food truck chicken tender dekat TTDI. Tapi time tu memang tengah survey Decathlon lagi. Adalah dah interview apa semua cuma tak dapat panggilan. So rezeki dapat kat Decathlon berhenti yang food truck chicken tender kat TTDI tu. Terus masuk je Decathlon. Dah seminggu lebih lah, seminggu ke 2 minggu. Ui, tapi style loh. For me sangatlah style Decathlon. Dia interview tak? Dia interview dia interview dia susah. Ya. Sebab dia part time je tapi dia punya start interview tu macam saya boleh kata Dah kerja full time lah. macam nak interview scholarship. Sebab bila saya pergi interview tu, saya tanya, kita borak dengan orang-orang yang nak interview kan. Diorang punya background budak law lah, budak account lah, CCA lah, tengah intern dekat bank-bank juga apa semua, PwC apa Big Four apa semua. So macam kenapa budak UM apa semua macam asal ada orang ni nak kerja di Decathlon kan. Tapi background semua padu-padu. So kita macam aku nak Itu interview. semua nak interview kerja part time ke full time? Decathlon. Part time okay. Ada agak full time tapi macam aku ni nak interview apa ni? Decathlon ke nak interview scholarship pun pasal semua background macam padu-padu kan. So macam tapi dia punya session dia pun susah sebab ada interview macam dia ada banyak stage. Ada stage kena jual barang, ada stage kita kena kenalkan diri orang lain kenalkan diri kita. So ada stage macam sports punya, maksudnya sukan punya ni lah, kena ada buat aktiviti sikit. Ada stage macam ada interview dengan panel, ada yang dengan store leader apa semua. So setiap stage tu dia ada penyingkiran dia dalam hari yang sama. Macam Petronas lah siap. Pernah ni kan Petronas ke Petronas dia banyak stage. dia macam yelah maksudnya ada macam management training program so kan orang ada assessment lah. Dia macam ni tapi dalam masa satu hari lah. Dalam masa sehari semua tu. Okay. Petronas so, betul. Tapi tak tahu Petronas sekarang buat macam mana kan. Tapi yes, Petronas macam tu lah. Dia sehari singkir. So daripada Syafiq masuk time tu berapa orang masa first stage? Saya sebenarnya 2 kali dah interview. Okay. Satu interview dekat NU Central. NU okay. Tu pun sampai stage akhir, sampai ke interview, physical interview, maksudnya depan kan, face to face. Lepas tu tapi tak pergi ke store leader lah. So consider tak dapat lah sebenarnya. Sebab dia kata dia akan call. Kalau call lagi dapat, kalau tak call tak dapat. Tapi dalam masa nak call tu dapat juga interview kat Decathlon My Town. Kena hadap interview yang sama lagi. Cuma dengan orang lain. Lain-lain store tapi still proses interview sama. Betul. Lepas tu dekat My Town tu baru dapat lah sampai ke store leader dan consider dapat lah. Cuma dia akan email, dia tanya lah bila boleh masuk apa semua tu lah. Okay. So macam both of this kan, masa first stage tu berapa orang yang total semua akan masuk? 20? Dalam 20 lah. Dia kot 15 ke 20. Kadang ada orang tak datang. Tapi biasanya 20. 20. Masa hujung dapat mungkin tak sampai 5. Seorang, 2 orang. Seorang je. Orang nak kerja part time ni. Betul. Ui, style gila memang dia Decathlon ni. pilih betul-betul lah. Nak kata diorang pun memang, diorang nak je pakai ramai. Tapi memang diorang nak yang betul-betul boleh. Quality. Betul. I thought macam personally lah, kalau saya kan, saya akan nampak Decathlon ni macam mana, bukan dia kurang tau. Dia okay. Ini macam for me, ni perspektif netizen. Saya sebagai netizen yang tak pernah kerja part time yang ke situ, ke arah situ kan. Saya akan nampak yang paling atas sekali Uniqlo. Betul. Uniqlo okay ke tak okay sebenarnya? Dia sebab gaji dia antara tinggi. Sebab saya target Uniqlo pun sebab time tu basic time tu rasa 1,200 ke 1,100 ke 1,300 macam tu. Time saya lepas SPM. Lepas tu tapi Uniqlo time tu dia dah bayar 1,800 ke 2,000 something macam tu untuk basic, untuk orang yang lepas SPM. So dia tinggi. Maksudnya sampai sekarang pun dia still paling tinggi. Management training dia tinggi.
dia punya retail part time dia pun tinggi, dalam RM12 ke RM14 sejam. Lepas tu kalau yang full time RM3,000 punya gaji kan. Tapi tahu lah culture kerja dia macam mana tu tak tahu sebab saya tak pernah kerja kat sana. Tapi nak kata benefit dia tu best. Cuma interview dia pun saya pernah interview kat dia sekali. 2 kali lah. Satu lepas SPM, satu lagi ada saya nak try juga nak kerja sekali, tapi yang tu tak dapat, yang kali kedua tu. Dia ada interview dengan store punya leader, dengan satu lagi macam mungkin manager yang region manager, tapi orang Jepun. Orang Jepun. Dia online lah time tu. Tapi still interviewing orang Jepun. Nak kerja part time ni? Nak kerja part time. Maksudnya memang menarik nak pilih betul-betul lah. Dan tu saya tak ada background retail sangat. Baru kerja kat Zara. Zara tu dalam sebulan lebih macam tu je. So macam knowledge dekat retail tu tak banyak lagi. So adalah soalan-soalan yang dia tanya tu macam tak tahu nak jawab apa kan. Kita macam bela kan. Tapi rasa kalau dia suruh buat interview balik, sebabkan dah ada part time JD spot ni, saya kerja lama retail kan. So kalau mungkin kalau interview balik saya dah ready lah. Saya dah banyak knowledge pasal retail yang saya tahu. So kalau nak masuk Uniqlo balik saya dah ready. Boleh masuk. Ui. Jap. Tadi cakap pasal apa? Retail punya knowledge kan? Apa yang macam benda yang paling wow factor masa kerja retail? Macam baru tahu, ada apa yang macam ni? Wow factor Okay, for me lah. Tadi kan, saya cakap tadi, masa saya kerja F&B, saya punya wow factor is that lah. Kenapa tiba-tiba kena ni? Kena ingat nombor meja hari pertama? Ataupun contoh nak katanya, is kenapa, contoh lah, dulu ni saya hanya, kita budak SPM time tu kan. Budak sekolah kan. Itu just apalah budak ni kan. Tak apa salah hantar order kan. Dah hadap benda tu baru aku tahu. Lepas tu kan, saya memang lepas daripada kerja restoran tu, aku macam setiap kali budak salah hantar kan, aku makan je. Sebab kesian budak ni. Member ni dah hadap macam tu lah. Kalau kita dah pernah kerja benda tu, kan kita kan macam, okay, aku dah pernah hadap benda ni, aku dah tahu apa rasa bila buat benda ni, cukup lah. Kan bila budak ni salah untuk salah hantar lah. Tapi lain lah, macam kita bawa family kan, family salah, kita just, tapi kita minta elok-elok. So apa, sebab dah pernah hadap that kind of apa kau ni itulah. So kalau, tapi sebenarnya macam nak mic ni jatuh. Jatuh boleh next betulkan lah? Boleh? Boleh? Okay. Wow factor bila kerja retail, nak kena, setengah tempat dia panggil standard. Setengah tempat dia panggil layout. Maksudnya cara kita nak susun baju-baju, lipat-lipat baju tu, dia ada cara dia. So macam saya kerja jadi kan dengan Zara, dia punya cara lipat baju tu sangat-sangat detail. Dia macam, kenapa nak kena lipat macam ni, esok nanti ni pula, nanti ni juga kan, saya faham. Tapi dia punya detail tu macam bukan sekadar sedap mata memandang. Memang adalah macam kena lipat-lipat something macam tak perlu lipat kot. Macam pelik lah, macam kenapa nak kena. Tapi SOP daripada tempat kerja kan. Tapi kita jadi macam malas lah buat benda ni kan kadang-kadang kan. Sebab kita rasa macam kita sebelum kerja kita tak tahu pun diorang lipat benda tu macam tu. Bila kita kerja macam susah juga diorang lipat benda lah ni kan. So, kita susah sebab kalau orang tu dah kerja lama, mungkin benda tu skill dia yang paling maksimum lah dia dah dapat kan. Tapi kita macam susah nak lipat. Adalah setengah cara lipatan dekat lengan. Kalau baju tu hanging, nak kena lipat lengan dia tu, nak bagi dia nampak macam semua sama. So macam so, kita tak expect orang retail, kerja retail buat benda tu. Dan se-strict itu, setengah tempat dia tak strict retail kan. Macam Decathlon, dia okay sikit. Maksudnya dia tak strict sangat. Ada tempat saya kerja, dia sangat-sangat strict yang macam malas tu buat benda ni. Siap silap hari kau, let's say kerja 4 jam, 3 jam buat benda tu je? Tak, biasa tu time closing lah. Time closing dah untuk esok. Kalau setakat nak maintainkan tempat, maksudnya bagi dia nampak elok tu biasanya benda yang tak strict sangat lah. Maksudnya setakat kalau tali kasut tu je sikat balik. Kalau macam alignment dia lari je susun ke apa kan. Berapa lama nak ambil masa macam, okay, that time of lipat-lipat semua kan, belajar semua ni kan, berapa lama nak ambil masa untuk, let's say master or basic untuk aku dah boleh hidup dengan cara ni? Macam mana nak cakap? Saya kerja lama kat jadi dalam 7 bulan lebih macam tu kan. 8 bulan pun tak master lagi benda tu. Sebab satu tak minat nak buat. Okay, setuju. Dia ada kasut, macam saya kerja jadi kan, dia ada kasut, dia ada baju. Kalau saya suka kasut sebab memang saya suka jual kasut. Tapi bila saya tak suka kat baju sebab saya tak suka jual baju sangat. Tak ada benda nak cakap sangat pun customer nak promote baju kan. So bila kena pergi tempat baju, nak kena maintain layout baju, standard baju apa semua ni,
Dia macam, satu saya memang dah jarang kat sana, dua nak belajar benda kat sana pun dia jadi tak ada keperluan lah nak belajar benda, tak minat lah. So sebabkan saya tak minat, so lambat lah masa nak belajar. Tapi kalau memang minat, rasa sekejap je boleh ni. Tapi ya, ni sama lah tadi macam kerja F&B. Tapi ni menarik lah. Maksudnya kita datang kedai, janganlah sepak-sepakan. Betul. Kesian orang ni. Penat tau. Kadang-kadang benda dah ada yang try, tapi diorang tak nak try yang tu. Diorang nak try yang dah lipat, maksudnya memang untuk dia jual kan. Macam akulah. Senyap je tengok lah. Ya, tak ada buat apa lah. Istighfar dalam hati. Kita mungkin boleh suggest dia untuk try yang ni, tapi kalau diorang tak nak, tak boleh buat apa lah. Bagi je lah. Macam tu lah. Nanti yang kat fitting room lah akan lipat apa semua, kena hantar balik. Hantar balik. Kena susun balik macam mana masa awal tadi. Susun balik. Pernah kat Zara Pavilion kan, itu kan memang Pavilion. Tu Zara Pavilion dulu. Pernah kalau time dia hari pun busy. Tapi kena weekend ke, kena public ke, fitting room tu memang baju tu sentiasa bertimbun dan tak akan habis. Berapa orang timbun, dia kalau seorang memang mati lah. Mati lah. Tapi kalau nak selamat, mesti 2 orang ke 3 orang kat situ, okey je. Maksudnya ada baju lipat hantar, baju lipat hantar, masuk balik dekat ni lah, dekat kita punya display. Saya kerja bahagian retail, especially bahagian baju ni, saya tak pernah langsung. Pernah pun kasut juga sebenarnya. Macam tu. Tapi kasut pun tak tahu, time tu pun macam tak berapa nak rasa sangat. Kita biasa je kan, seperti adat lah. Ni satu benda yang menarik. Tadi kita balik to apa, mungkin saja nak tanya kan, sekarang kerja intern kat Islam kan? Intern kat Islam. Sebelum degree ambil apa sebenarnya? Degree ambil Islamic Studies, pengajian Islam. Tapi itulah, silap juga sebenarnya ambil Islamic Studies ni, sebab dia terlalu general. Maksudnya kita boleh pergi ke banyak bidang. Quran sunnah ke, nak pergi ke bank pun boleh sebenarnya. Nak pergi ke macam-macam lah. Dia general. Kita belajar bahasa Arab, kita belajar fiqh, kita belajar akidah. So let's say nak sama master, dia boleh masuk banyak bidang. Tapi macam untuk specialization, pengkhususan tu tak ada sangat. So macam contoh nak masuk bank, biasanya orang akan tengok usul fiqh. Dia akan tengok kita punya syariah ke apa kan. Tapi boleh je masuk, tapi kena explain lebih sikit lah. Maksudnya kita kena beritahu yang saya ambil subjek fiqh muamalat, saya ambil takaful, saya ambil syariah ekonomi apa semua tu kan. So kena mention. Tapi benda tak cukup. Saya tak nak saya kena tambah satu sijil yang menunjukkan saya ada kepakaran untuk perbankan. So saya ambil sijil luar, certificate syariah practitioner, bawah asas ni Association dan Syariah something yang melibatkan tadbir urus kewangan Islam lah dekat bank-bank kan, syariah advisory apa semua tu lah, macam tu lah. Bayar tu? Bayar, bawah dapat financing bawah Yayasan Peneraju 47k. Okay, ni pun satu benda yang menarik juga sebenarnya. Glad that you mentioned that. Yayasan Peneraju bagi macam mana apply Yayasan Peneraju tu? Website je. Tapi asas ni organisation yang buat kelas tu, diorang memang ada kerjasama dengan YP kan, Yayasan Peneraju. So saya sebenarnya minat tak tahu pasal YP, tapi sebab kau tahu pasal asas memang dia akan automatic macam recommend kita untuk ambil financing dengan YP lah. So apply asas satu, apply YP pun satu. Dua application lah kena buat. Apa syarat lulus dia? Apa syarat supaya tak payah bayar balik? Tak payah bayar balik. Lulus semua subjek. Dia 3 tahun punya perjalanan. Sebab asas tu 3 tahun? Nak ambil sijil 3 tahun. Tapi dia memang Sabtu Ahad saja. Dan dia ada exam. Dia ada exam. Dan dia bukannya setiap minggu. Maksudnya kadang-kadang gap dia lama. 2 bulan, 3 bulan, 2 kelas. 2 3 bulan. Memang untuk orang yang kerja lah, nak kata kan. Untuk orang yang memang ada dalam industri lah. Tapi time tu ambil time setengah study lah kan? Baru daftar. Sebab nak kuatkan ni lah, kelayakan diri ni nak masuk dalam industri bank nanti. Sebab saya Islamic Studies. So kalau masuk bank, orang macam budak ni boleh ke kan? So bila ada sijil ni, at least lah macam kita ikhtiar untuk orang dalam industri tu boleh nampak kita memang ada pengkhususan untuk masuk bank. Tapi jauh lah. Saya masih tak boleh brand yang daripada account semua kan, sambil Islamic Studies kan. Okay, ni mungkin out of topic sikit lah kan. Apa benda satu yang macam apa kita kata, teori konspirasi kan? Yang macam sampai sekarang trigger untuk nak masuk agama? Maksudnya yang jadi ni lah, masa kecil-kecil turning point lah. Turning point.
Jadi turning point tu tentang, tak ingat sebenarnya, tapi sebab kan dekat cerita Yang tadi video kan, tu lah, video ada tu lah. Post video. kawan tegur pasal hadis tak sahih tu kan. Sebenarnya hadis tu sampai sekarang saya tak ingat. Tapi Ya? saya ingat kawan yang tegur tu. Tapi saya tak ingat dia tegur pasal apa. Tapi Okay. sebabkan benda tu je sebenarnya jadi turning point untuk, tak adalah dia terus berubah 180. Dia sikit-sikit, tapi lama-lama baru kita tahu yang banyak juga benda yang macam Ada yang kita tak tahu. tak tahu, yang kita salah sharing apa semua kan. So memang kena lagi berhati-hati lah. Oh. Kawan tu tegur elok lah je, elok lah. Ayolah personal Kawan je. baik kan. Kawan member lah. Member lah dia tegur. Mungkin dia pun tegur macam tak ada pun. Dia pun tak terfikir yang rasa nak tegur saya apa. Tapi sebabkan teguran dia tu yang rasa bagi impak besar. Kadang kita tegur orang, mungkin kita rasa macam kita tak rasa pun dia akan dengar ke apa macam. Tapi kita tak tahu tau. Mungkin teguran tu buatkan jadi impak besar yang mengubah hidup dia sampai hari ni, kita tak tahu. So tegur lah orang. Wish. Dan terima lah teguran. Betul. Means nampak, bayangkan dia tegur sikit member dah ambil Islamic Studies lah. Betul. Banyak dia punya tu kan. Kesan dia. Saya dia pun tak ingat saya kalau, tapi saya bagi tahu dia tegur saya. Tapi kalau mungkin kalau saya tak bagi tahu dia, mungkin dia pun tak tahu apa yang dia tegur saya. Dia pernah tegur saya, mungkin dia tak ingat. Okay. Dia memang style lah. Okay, so I think this topik hari ni for me, InsyaAllah satu topik yang sejujurnya saya tengah cari orang yang macam ni. But for me kan, students dia banyak yang tengah sengkek or anything, tak ada duit kan, students kan. And diorang pun tengah mencari nak kerja part time apa sebenarnya hujung minggu. This is one of topik yang memang setiap kali saya semester kan, saya akan post this topik tau. Apa apps ni, Troopers, tahu kan? Betul. Go Getter, kan semua ni kan. And setiap kali post tu mesti orang akan tengok video tu. Orang nak cari kerja, daripada kau duduk rumah kau tak buat apa-apa kan, baik kau buat benda yang berfaedah sikit. Okay, so yeah, thank you Syafiq sebab bagi masa untuk hari ni. Okay, and again to all the kita punya viewers kan, jangan lupa kalau korang ada siapa lagi guest-guest yang korang nak kan, yang kita nak ajak, yang kita nak jemput, okay, korang just leave a comment. And thank you again for Syafiq for coming today, bagi masa kat kita, and see you again in the next episode. Bye.